Ni hadapan rumah sebelah kiri. Ni jarak lebih kurang 12 kaki. Lebih kurang 12 kaki. Ujung sini satu, sini satu. Dua tempat. Ini saya kemarin baru buat. You buat sini saja. Saya buat sini aja. Saya pun tak tahu sini ada masuk. Sebab saya pun tak tahu dia dari sana. Saya dengar dari anak cakap, oh sana pokok. Ya, selepas buat ni, yang bocor yang mana? Yang sini ke yang ujung sini? Saya rasanya sini lah. Sini, ni gata. Ini lubang apa? Apa nama? Longkang kan? Longkang. Yang ni siapa yang renovate ni? You. Siapa yang renovate? Pasal apa you buat ni macam mah? Biar bumbung terus ke depan lah. Dia baru buat ini, lepas tu sini baru renovate ke belakang dia. Bocor di atas ni. Ya. Kayu pun selalu pun. Tengok bocor di atas ni. Bawa pasir sini. Tengok. Oh, naik. Ni lah bocor antaranya. Ni hitam macam ni, maknanya dia dah lama. Benda ni bukan baru pecah, dah lama pecah. Dia duduk je macam kan. Air masuk kat sini. Tak usang kan? Situ mari baru boleh. Saya main teka aja. Belakang pun macam tu juga ada longkang. Risiko untuk bocor senang tau kalau ada longkang ni. Sama ke belakang dengan depan. Silap lah. You kalau buat bumbung tu macam terus. Dia tak jangan ikut orang. Tengok bumbung nasi lemak kampung punya, mana ada isu bocornya.
Ini pattern banyak, belok sini, belok sana, belok sini. Ini penyakit dapat. Ada bersih kan ni. Bersih. Kat situ. Jadi tak ada tanda air, bekas air. Dan dia sikit. Nampak macam bekas air. Tapi ni sikit je. Tak boleh macam ni. Tak boleh macam ni. Tak boleh macam ni. Ni sudah lama lah bumbung kasih tukar. Ha. Kasih tukar. Dia macam ni. Saya ajar you. Kalau misal kata you tak ada modal nak tukar semua, you tukar separuh-separuh, bahagian belakang dulu ke. Ada duit nanti tukar bahagian sini. You ada anak, tak payah upah orang. Tak payah upah orang. Ada ni foto. Tanda air tak dari mana? Sini ya. Yang ketara ni nampak. Ni satu. Ni ada tahi. Enggak sini nampak. Ni tanda air bocor. Dari sini tengok kayu pun habis. Dia turun sampai bawah. Kadang dia boleh pecah ni, pecah 3, pecah 2, ikut dia lah. Tapi masalah pun bukan ni lah. Bukan tu. Simpai. Buat ini malah. Tapi okey lah, you sudah buat. You buat ni bersihkan dulu tak? Bersih pun. Macam tu lah, terus sapu ke? Saya tampar dulu. Tampar itu apa barang plastik tu hitam ya. You kan pernah tengok dalam video saya pernah komplain ni. Tak bagus ni pelekat ni. Ya. Tak bagus. Nanti sampai satu masa you tengok dalam 4 bulan 5 bulan dia mesti mengelupasnya. Ya. Tapi ni tahan sikit lah. You sudah letak waterproof atas. Macam ni dia masuk sini, masuk lubang sini. Masuk ni dia nak pergi mana? Lama-lama dia tembus bawah. Ni tu confirm. Tu yang bahagian tengah pun sini juga. Ada? Yang tu corner tu. Dia sekarang bocor sini. Sekarang dekat bawah ni ada ceiling lagi kan. Dia sekarang ni jatuh, dia sudah jatuh ke bawah sana macam ni. Tengok bawah ada ceiling lagi.
Jadi dia pecah lah. Sampai sana hujung dia. Ah. Banyak lah. Oh, you dulu pernah panggil saya, pernah WhatsApp saya tapi bukan nombor. Saya ada cari tukang dekat sana. Tak faham. Dekat mana faham? Dia buat, dia pun tak boleh juga. Saya Dekat mana faham? faham. Saya ingat dia pun tak cun dia. Indun juga. Saya panggil dia buat 1 tong lah lebih kurang. Waterproof, sapu bersih pun tak boleh juga. Dia dari dinding. Oh. Sama juga dari dinding. Dia pun dekat ni corner juga. Dia sana ada satu dinding, macam dinding, dia dari dinding sana masuk. Saya ingat sudah okey, lepas tu saya sapu, saya dalam rumah, ruang tamu lah, ruang tamu pucat lagi, mana tahu baca hujan lagi, sama juga boleh juga. Oh, sudah gam ni. Oh, tak ada sekarang. Biar. Dah lama ini bidang. Baru. Ni you punya rumah ke? You punya pak punya rumah ke? Rumah. Pak. Untung lah you. Mana ada untung. Pak metua benar. Oh. Saya asal dari Mentaka Pahang. So, sekarang buat cari masalah dia lah. Ini bukan bawah sini pun tak ada masalah lah. Dari sini saja lah. Sekejap saya tengok. Ya betul. Betul. Dia meleleh dari sini, lepas tu sampai dinding tepi tu. Meleleh dah. Sini ada dinding. Ada lah, mesti ada. Saya turun bawah dulu lah. Turun. Saya ikut pick up sana. Tu saya tangga masih sini boleh. Baik lah. So, ambil masa lebih kurang 2 jam kan? Tak sampai pun. Sampai lah. Saya mau hantar anak sekolah dulu. So, kira berapa? Kira-kira. Jangan mahal sangat. Malah toke mana kerja Singapura. Mana kerja Singapura? Habis tu? Tiap-tiap hari pergi dia. Kuli saja, bukan tauke. Tauke cuma goreng kaki yo.
Bunga ni tak sama ni, longkang tak sama ni. Goyang sikit ni. Saya siapkan dah sini dah. Okey. Okey, macam ni. Getuk-getuk pecah. Dekat dah. Tukar dengan genting lain. Ni tadi sempat yang muncul. Bersihkan dulu. Ni tukar. Ada 1, 2, 3, 4 orang banyak.
Yang jenis ni ventilator fan ni, yang jenis silver macam ni, dia tak bagus lah. Tengok sana tu, yang tu yang kilat tu. Ni dia susah nak pusing. Sana pun sama, satu je pusing. Ni susah nak pusing. Kalau yang chrome ni bagus. Yang ni bunga tak sama ni. Lubang longkang dia yang lebar, kecil-kecil. Dia letak belah atas.
Lebih satu. Gunting ni keluar. Nak gunting ada susah. Okay, sahabat, siap Yang ni dia sekarang
yang bocor balik teruk yang kat tepi dinding ni, yang dekat tepi dengan aircon tu. Kat situ. Yang tu, yang dinding ni dia tempias. Dia sebenarnya daripada sini dia pecah ada dua. Sebab situ kan dia ada kayu siling. So kayu siling tu yang buat dia masuk daripada celah siling tu. Daripada mana tadi? Sini yang pecah. Lepas tu dengan yang sumbat sekali kat situ, sisa-sisa dah. Atas pun dah buat sekali. Okey, sahabat.